Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita jumpa pada malam ni insya-Allah. Dalam live kita insya-Allah kita jumpa pada malam ni dalam live kita tentang kita nak bincang apa malam ni? Kita nak bincang tentang halia. Ramai orang tak sangka sebenarnya halia ni adalah benda yang sangat baik untuk kesihatan. Walaupun kita dah gunakan ni beribu tahun lah. Orang Melayu ni memang halia tu sebahagian daripada makanan kita lah. Tapi walaupun benda nampak biasa, sebenarnya khasiat dia sangat-sangat bagus. So kita nak cerita pasal halia. Ada siapa kat sini suka minum air halia? Cuba tulis satu. Kan? Tapi kadang orang minum halia sebab dia ingat nak buang angin. Kan? Alah, sikit tau cerita buang angin. Sebenarnya banyak lagi sebenarnya cerita kelebihan halia ni. Sebab tu kena dengar sampai habis. So follow saya rapat. Follow kita punya live ni. InsyaAllah kita akan belajar pasal halia malam ni. Kan? Halia sebenarnya mengenai pelbagai bahan-bahan bioaktif. Compound bioaktif dalamnya terutamanya gingerol dan shogol. Itu dia. Kan? Yang mana banyak dikaji dari sudut kajian nutrition lah. Kajian-kajian pemakanan. Yang membuktikan sebenarnya bahan aktif dalam hal ini sangat bagus untuk kesihatan. Ada kan? Lepas tu kita kena tengok dari segi aspek saintifik dia. Okay? Okay. Yang baru join terus follow saya rapat. Klik, share, link pula. share. Kan? Jom sama-sama kita belajar tentang halia malam ni kan. Nampak tak? Okay? Banyak kajian-kajian mengkaji halia dari segi unsur antioksidan dia, anti keradangan dia, penghadaman dia, metabolisme dia. So malam ni saya nak cerita apa sebenarnya berlaku dalam badan bila kita ambil halia. Basically kan. So hari ni kita nak bincangkan satu bahan yang orang Melayu lah kan. Orang Melayu kat sana Malaysia, Indonesia sama dia. Semua kawasan Nusantara ni kan. Kawasan Asia Tenggara ni memang banyak menggunakan halia. Termasuk juga tempat saya belajar dulu kat India pun sama. Dekat selatan India ada beberapa halia. Sebenarnya halia ni satu dunia guna kan. So dalam konsep nutrition medicine kita bukan sekadar tengok makanan sebagai sumber kalori. Kita juga melihat apakah bahan aktif dalam makanan tu dan bagaimana ia berinteraksi dengan fisiologi tubuh kita. Okay? Apa yang kita nak bincangkan malam ni adalah produk ni. Nampak ni. Baca. Jus halia. Yang menarik dekat situ. Ready to drink. Ready to drink. Ini boleh terus minum. Ini penat kalau nak buat halia, nak kopi halia, nak apa, nak macam-macam cerita banyak kan. Kau beli ni terus ngap, dia senang. Kan? Okay? So, jus halia ni, jus botanical lah. Jus botanical ataupun dipanggil functional drinks. Halia ni sebenarnya adalah sangat-sangat mudah diamalkan kan. Dia mengandungi, of course lah halia, nama dia jus halia kan. Halia ataupun nama betul halia lah Zingiber officinale. Dalam ni juga kita letak lemon. Kita letak lemon juice, kita letak juga apple cider, kita letak juga stevia sebagai pemanis dan juga of course vitamin C dalam ni. Satu botol ada bukan 250 ml, senang kau gogok terus minum dia. Ini bukan jus ambil satu sudu tak. Jangan salah konsep Ini adalah ready to drink. Minum terus. Nak sedap, ambil ais, tuang dalam ais, minum terus. Lagi sedap. Lepas tu dia bagus. Ini adalah produk yang sangat-sangat rendah karbohidrat kan? Dan gula yang ada dalam ni adalah gula asli daripada halia tu lah. Bukannya gula tambahan dan juga ada fiber dalam ni, ada sedikit protein 1 gram dan sedikit sodium dalam ni 60 mg dan juga 30 mg vitamin C. So ada 10 gram karbohidrat ni yang sangat rendah lah. So ini bukan produk ajaib. Dia bukan produk turun pada langit ke apa yang akan menyembuhkan apa-apa penyakit. Ini adalah satu bentuk amalan. Sebenarnya halia ni kita kena amalkan hari-hari. Kita tak boleh amalkan halia sekali-sekala. Tapi kalau hari-hari nak makan halia dia kan agak susah lah. So kita minum.
Nak buat sendiri pun ada. Kadang mana ada masa, penat, letih kerja. So why not buy dia? Harga pun tak mahal. RM20 je. Murah. RM20 kau dapat sebotol Halia dan kau boleh minum. Nak campur ais, kau minum. Lagi sedap. Ada. Dia kita panggil botanical beverage. Maksudnya, minuman botani yang mana sebenarnya dia adalah sangat mudah digunakan. Dia kita panggil functional drink. Dia bantu dari segi fungsi normal tubuh kita. Nampak tak? Kan? Itu mudah dia. Okay? So, apa yang power tentang Halia ni? Itu kita nak belajar malam ni. Kita belajar dulu. Apa benda yang kita nak fahamkan tentang Halia? Yang pertama, Halia mempunyai beberapa kumpulan bioaktif dalam dia. Antara yang paling terkenal, yang sesuai dengan nama Halia, kalau orang putih panggil Halia itu ginger. So, bahan dalam aktif dalam Halia dipanggil gingerol. Terutama dia adalah 6-gingerol. Ini adalah komponen bioaktif utama dalam Halia segar. Yang apabila Halia diproses dan dipanaskan, sebahagian daripada gingerol boleh berubah kepada shogols. Itu kisah dia. Nampak tak? Dan terdapat juga dalam Halia ni bahan-bahan aktif lain seperti paradols, zingerone, dan juga minyak-minyak meruap lah, essential oil lah sebenarnya tu kan. Kenapa bahan-bahan ini menarik? Kerana ia telah dikaji atas sifat antioksidan dia. Dia sangat tinggi antioksidan. Dia juga boleh modulasi keradangan. Apa maksud modulasi keradangan? Dia boleh mengawal keradangan lah. Keradangan ni punca banyak penyakit. So kalau kita ni nak sihat, kita kena ambil makanan-makanan yang anti keradangan. Termasuklah minuman. Halia ni salah satu contoh makanan minuman yang anti keradangan. Kalau tengok dalam live saya sebelum ni, saya juga bercerita tentang kunyit. Saya juga cerita dengan jus saderi. Ni saja saya buat 3 series minuman yang ready to drink, kita boleh minum terus kan. Sebab tu ini kita buat ready to drink, senang. Maksudnya kita letak dalam peti ais pun boleh. Bila boleh rasa nak minum, minum je. Dan dia memang dah manis. Dan manis tu bukan gula. Manis tu adalah stevia. Stevia ni 0 kalori bersifat anti keradangan. Dan juga yang bagus Halia ni juga, dia membantu dari segi penghadaman yang lebih sihat dan juga bantu untuk menyeimbangkan metabolisme tubuh. Jangan kita pandang Halia sekadar bahan bagi rasa pedas. Pedas Halia dia nak bagi sedap masak. Tak. Di sebalik rasa pedas Halia tu, sebenarnya ada banyak bahan-bahan phytokimia. Phytokimia ialah phytochemical atau bahan-bahan dari tumbuh-tumbuhan lah. Bahan aktif kan, bioaktif yang sangat aktif dari segi biologi, membantu sebenarnya tubuh kita untuk jadi lebih sihat. Itu konsep dia. So kita ambil sesuatu atas ilmu yang kita tahu bahan tu ada bahan-bahan bioaktif yang membantu tubuh kita jadi lebih sihat. Jadi dia adalah satu bentuk amalan, bukan ubat ajaib turun pada langit. Itu kena faham kan. So amalkan selalu, hari-hari pun boleh, tak ada masalah, terpulang daripada anda. Lalu dia minum air Halia ni sehingga rasa dia memang sedap kan. Senang ada. Okey. Fokus pada kelebihan Halia kan. Okey, badak. Jangan sibuk tanya soalan. Ini bukan sesi nak soal jawab. Saya malas nak jawab sebabnya kadang-kadang awak ingat jawapan tu senang nak beritahu. Awak cerita pasal ubat cair darah, awak tu tak ada berapa jenis ubat cair darah. Yang mana satu awak sebut, saya tak nak buat personal consultation dengan soalan awak. Sebab tu saya malas nak layan. Bukan aku tak tahu jawapan, tapi kau ni apa hal bertanya hal-hal personal ni? Kan, ini kan live. Kan ni untuk umum. Benar tak? Kau sibuk dengan kau buat cair darah. Kalau kau tak nak makan, tak payah. Tak payah. Nak consultation, datang jumpa saya. Senang kan? Jangan sibuk tanya. Lepas tu nak berdebat-debat lah. Doktor tu cakap, aku ikutlah cakap doktor kau. Aku dah nak cerita pasal Halia. Yang kau sibuk masuk live aku nak tanya-tanya soalan. Ni pasal apa? Orang nak mengajar, cuba belajar dulu kan baik. Kan? Live saya bertujuan untuk belajar. Bukan nak berdebat dengan doktor kau ke apa. Aku bukan doktor kau pun. Faham tak? Aku tengah mengajar tentang Halia. Aku peduli apa kau makan cair darah apa pun. Faham tak? Faham? Ini bukan masa dia, tak kena tempat tanya. Orang sibuk, dia menyibuk orang punya live. Tak kerja lain dia. Aku ban kan? Menyemak kan kat live orang. Apa ni? Tanya soalan-soalan kau. Kau ada cair darah, tak cair darah. It's none of my problem. Faham tak? Itu kau tanya dengan doktor kau lah. Kan? Orang tengah nak cerita pasal Halia, tolong dengar pasal Halia. Kau ada masa nak layan kau punya tu soalan-soalan tu. Sebab tu malah aku tak reti je.
Malas nak layan orang macam ni kan. Apa dia sibuk tanya kau ni buat cair darah. Kau ingat dalam dunia ni satu je buat cair darah. Kan? Kan? Yang mana satu kau nyebut nama benda tu pun tak boleh. Janganlah sibuk dengan live orang, tanya benda-benda yang personal. Faham? Ini bukan sesi consultation personal anda. Kan? So, aku tengah cerita pasal Halia, cuba belajar pasal Halia. Belajar tu lebih penting untuk faham kelebihan dia. Kan? Bukan hal personal kau. Yang kau nak sibuk dengan orang lain yang sibuk, ada ramai 100 lebih orang tengok ni, nak dengar kau ni masalah. Orang lain peduli apa masalah awak kan? Kau nak datang buat personal consultation. Mudah saja kan? Jangan menyibuk kat live orang, tanya benda personal. Memang tak kena layan, kena marah je lah. Kan? Menyibuk. Kau marah. Orang tengah nak cakap benda lain, kau cakap benda lain. Orang cakap benda lain, kau cakap benda lain. Of course kita marah. Aku tengah nak ngajar pasal Halia. Belajarlah kan kelebihan Halia. Kelebihan yang utama Halia sebab Halia ni sifat dia anti keradangan. Dia membantu badan kita mengawal low grade inflammation. Sebab itu adalah punca kau dapat banyak penyakit. Faham tak? Itu yang kau tak faham. Kan kau sibuk dengan kolesterol, cair darah. Itu yang sibuk kan. Lepas tu faham punca penyakit tak nak. Belajar tak nak. Orang buat webinar tak nak join. Orang buat seminar tak nak join. Dan maksud live orang tak je. Tak ada masalah manusia ni. Kan? Dia tak kena tempat. Ada benda tak kena tempat. Faham tak? Itu sebab tu jangan semata-mata kau nampak ustaz tu tengah bagi khutbah, kau pergi tanya dia tengah khutbah. Mana boleh, tak kena tempat. So kenalah ada disiplin. Kita ni hidup bertamadun, kena ada otak dan akal, nampak tak? Banyak benda yang tak kena tempat tu saya tanya lah. Orang tengah buat live cerita pasal Halia, kau sibuk dengan buat cair darah ni, apa masalah kau ni? Kan? Nampak tak? Okey, yang kau kena faham, kau tahu tak masalah keradangan? Tahu tak apa benda keradangan? Tak tahu kan, cuba dengar belajar. Faham tak? Keradangan ni lah masalah yang berlaku dalam tubuh jika tidak dikawal menyebabkan pelbagai penyakit-penyakit metabolik seperti masalah obesiti. Obesiti tahu tak apa? Kegemukan atau ketembunan. Masalah rintangan insulin. Masalah diabetes jenis 2. Masalah kardiovaskular, penyakit jantung dan saluran darah. So, gingerol dan syagol dalam Halia telah banyak dikaji berkaitan dengan kawalan keradangan kronik dan juga kawalan stres oksidatif. Maksudnya dia bertindak sebagai antioksidan melawan radikal bebas. Tapi tidaklah bermaksud ambil Halia ni dia menyembuhkan segala benda penyakit. Tak. Sebab yang menyebabkan penyakit ialah keradangan atau stres oksidatif. Kalau kita ambil sesuatu yang membantu mengawal. Bukan Halia dia, banyak benda lain lagi kan. Yang bagi tajuk malam ni tentang Halia. Jadi, kalau kita ambil sesuatu yang mengawal keradangan dan mengawal stres oksidatif, dia bertindak sebagai antioksidan, itu boleh bantu tubuh kita. So, Halia boleh menjadi salah satu komponen diet sihat yang membekalkan phytochemicals yang bersifat antioksidan dan anti keradangan. Nak makan terus pun boleh, sepulanglah nak buat sendiri pun boleh, tak ada hal pun kan. Tapi kalau nak memudahkan diri, beli, minum. Orang dah siap kan buat. Macam tu lah kan. Jangan kata cakap, orang jual tebu di jalan. Kau pun boleh buat. Kau pergi tanam tebu sendiri, kau perah sendiri, kau minum. Boleh. Tak ada siapa nak harang. Itu negara bebas. Tapi kalau kau nak pergi beli tebu di jalan kan memudahkan. Dah siap. Tak lancaran, terus minum. Macam tu lah. Jadi benda lebih sama lah. So, Halia dalam ni ialah dah siap buat. Itu dia panggil kan. Kita bagi functional drink, minuman yang telah sedia, ready to drink. Ready to drink punya minuman, minum je. Dapatlah khasiat Halia sebagai satu amalan. Kita tidak menjual ubat magic, suplemen magic untuk masalah kesihatan, tak. Kita nak ajar bahawa masalah kesihatan banyak berkaitan dengan masalah keradangan yang berlebihan, keradangan yang tidak dikawal, masalah tak cukup antioksidan, serangan radikal bebas yang melampau. So, Halia boleh membantu. Satu lagi, yang kedua, kelebihan Halia ialah dia membantu dari segi penghadaman. Banyak sebenarnya kajian-kajian menunjukkan Halia mempunyai bukti-bukti yang kukuh, yang sangat menarik, sangat bagus untuk masalah penghadaman seperti rasa loya. So, wanita-wanita yang mengandung, terutama yang baru mengandung kali pertama, akan rasa loya yang agak teruk. Kan? Boleh mengalami masalah yang loya yang tak boleh dikawal. Dia punya hyperemesis gravidarum. Ataupun loya yang teruk lah sampai kena masuk hospital. Tak boleh nak makan apa-apa. Muntah. Yes, anda boleh mengurangkan rasa loya
Kan orang cakap kalau nak kurangkan rasa loya mengandung tu ambil benda masam macam mangga masam ke limau masam ke. Salah tu makan halia rasanya. Sebab halia sangat selamat untuk wanita mengandung. Sebab dia benda yang biasa, makanan biasa kan. So dia halia ni boleh kajian boleh mengurangkan rasa loya, boleh mengurangkan rasa ketidakselesaan perut, rasa kembung, angin, pedih ulu hati dan membantu penghadaman yang sangat bagus. Kajian menunjukkan sebenarnya halia boleh mempengaruhi pergerakan usus dan perut kita dan membantu kan dari segi mengosongkan perut dengan cepat. Sebab tu dia akan mengurangkan rasa loya muntah tadi. Sebab lepas kita makan, kalau dia lambat kumpulan tu kita boleh rasa loya kan. Jadi kalau cepat-cepat turun ke bawah kita dah rasa loya nak muntah. Sebab tu bagus malah. Sebab tu kadang-kadang apa orang cakap, lepas saya minum halia ni perut rasa lebih selesa. Memanglah. Dan pas halia lah benda natural. Kalau kau loya sebab mengandung kau pergi ambil ubat-ubat muntah, ubat ni ada kesan sampingan yang tak bagus lah. Itu sebab tu risiko ambil ubat ialah kesan sampingan. Itu yang kena jaga, hati-hati dan berjaga-jaga. Kita kena faham kan. So kat situlah kita kena tahu kelebihan sebenarnya ambil produk-produk natural macam halia ni, dia tidak menyebabkan masalah pun. Okay. So baguslah sesuai untuk orang ada loya masa mengandung. Termasuk juga loya kalau naik kenderaan. Kan? Ada panggil motion sickness. Kan? Ada orang tak boleh naik kenderaan. Dia rasa loya pening. Minum air halia ni. Cuba letak dia air halia dalam kereta. Pop, bila rasa loya, minum. Ada orang naik kenderaan, naik bas tak boleh. Kan? Naik kereta pun tak boleh. Naik kereta api pun dia loya. Yang lebih teruk naik kapal terbang loya. Sebab kapal terbang dah ada beg nak muntah tu. So, why not kalau anda ada masalah tu, ambil air halia ni. Senang boleh hilangkan rasa loya pun rasa lebih selesa dalam badan. Itu yang kena faham kan. Okay. Orang yang ada masalah GERD, orang yang ada masalah gastrik, orang yang ada masalah anxiety juga sangat sesuai mengamalkan halia sebab dia membantu penghadaman. Ingat orang ada masalah anxiety berkaitan dengan usus yang tidak sihat, dipanggil leaky gut syndrome. Okay. Kelebihan ketiga halia saya dah sebut tadi, ni saya cakap juga dalam ni sebagai list iaitu halia mengurangkan rasa loya. Ini antara kajian yang paling banyak dikaji tentang halia yang mengurangkan rasa loya atau nausea. Cakap orang putih ni nausea lah, loya kan. Ataupun cakap perubatan ni emesis. Emesis ialah rasa loya kan. Okay. Kajian menunjukkan sebenarnya bila kita mengalami keloyaan yang melampau, contohnya kan, saya kata dia wanita mengandung satu, naik kenderaan satu. Yang kedua, orang loya ni adalah orang yang ambil kemoterapi. Orang yang buat kemoterapi kerana dia rasa loya yang sangat teruk, pengamalan halia adalah boleh, tak ada masalah. Sebab tu boleh diambil kan. Okey, kena faham, tak ada masalah. Halia sangat bagus kan. Okey. Tapi janganlah kau loya kau ambil bedah sampai 10 botol sehari. Tak betul lah. Jangan macam tu. Jangan melampau. Apa-apa pun ambil, jangan melampau. Tapi kalau kau bedah sampai 10 botol sehari untuk hilangkan loya tu dah ada masalah lain, tu pergi cek balik lah kat doktor yang merawat tu. Tu je kan. Tapi sebenarnya kalau ikut sekadar loya-loya yang biasa sikit-sikit tu, ambil ini, minum satu cawan dah okey dah. Tak payah sampai 10 botol lah. Jangan melampau. Apa-apa pun benda baik jangan melampau. Bila benda natural, walaupun halia tu natural, tak maksud boleh ambil tanpa had. Janganlah melampau lah. Tapi kalau cakap sebotol dia tak ada hal lah. Sebotol 2 botol pun tak ada hal. Itu biasa je kan. Okay, sebab ni dengan sekadar 250 ml je. Kalau boleh 500 ml, tak ada hal lah tu. Okay. Dan satu lagi, apa kelebihan halia yang keempat ialah, menarik halia ni ialah dia ada bantu tubuh kita. Dia membantu tubuh kita lah untuk kawalan glukosa darah yang lebih baik dan juga kesihatan metabolik. Ni yang menarik ni. Terdapat banyak kajian klinikal menunjukkan, penat aku pegang. Terdapat banyak kajian klinikal menunjukkan sebenarnya kan, banyak kajian klinikal yang meta-analisis dan juga meta-analisis kajian klinikal ada, kajian meta-analisis ada, maksud kajian-kajian yang sangat kokoh lah, yang sangat bagus, mencadangkan sebenarnya pengamalan suplementasi halia boleh membantu penambahbaikan secara sederhana pada kawalan glukosa darah.
seorang ada masalah kencing ketermanisan, diabetes tu kan. Kan sangat sesuai mengamalkan produk. Terutama dalam produk ni kita tak letak gula kan. Kita letak stevia sebagai pemanis. Bolehlah jadikan minuman dia kan, dia boleh bantu juga menstabilkan glukosa darah dan juga berkos menstabilkan metabolisme tubuh kan. Tapi ingat saya bukan cakap halia tu ubat diabetes, tak. Saya kata halia membantu tubuh kita kan. Saya bukan cakap ambil halia ni baik diabetes, bukan macam tu. Itu pembohong. Saya tak cakap macam tu kan. Tapi itu strategi lah. Kita nak pulih penyakit, kita kena ada strategi ilmu yang betul. So pengamalan halia lah salah satu strategi yang baik. Nampak tak? Okay? Jangan pula lepas ni kau mandai-mandai ambil ini dia hari-hari sebotol, lepas tu berhenti makan ubat diabetes. Jangan buat kerja macam tu. Kalau anda nak reverse diabetes anda, nak betul-betul nak berhenti ubat diabetes anda dan nak ke arah kepulihan tanpa pengamalan ubat, datang buat konsultasi yang proper. Memang saya buat consultation, tapi kena datang jumpa saya properly. Kalau tak boleh offline, maksudnya secara berdepan, boleh buat online, tak ada masalah. Kita akan ajar macam mana kaedah dia kan, kaedah pembangunan. Sebab dia pemulihan masalah kencing ketermanisan diabetik ni bukan soal produk, dia lah soal perubahan gaya hidup. Pengamalan halia ni salah satu strategi. Ni bukan ubat diabetik turunkan gula. Kalau setakat makan ubat turun gula tu ubat hospital lah boleh turun gula. Tapi adakah dia selesaikan masalah diabetik? Tak. Tak ada orang makan ubat hospital diabetik dia pulih. Memang tak ada. Yang berlaku ialah gula dia turun. Kalau fokus kita gula turun, selesai lah masalah tu. Tapi masalah ni kita nak pulih. Kenapa nak pulih? Sebab takkan kau nak makan ubat sampai bila-bila. Kalau boleh berhenti makan ubat, itu yang terbaik. Sebab kalau tak lama sangat makan ubat, boleh dapat kesan sampingan. Itu yang tak nak kan. Faham tak? So, kita kena ada ilmu. Cuma malam ni kita nak cerita pasal kelebihan halia. Itu je. Sebab tu saya tak nak cerita pasal macam mana nak reverse diabetes. Itu tajuk lain lah. Kau tak beli buku saya. Tengok webinar saya. Tengok video-video saya. Banyak kita ada buat kan. Itu kena buat. Ingat, kalau kita nak memulihkan kesihatan metabolik, kita kena membetulkan keseluruhan gaya hidup. Pemakanan kena betul, aktiviti fizikal kena buat, tidur kena cukup dan rehat kan. Stres kena dikawal, berat badan kena diturunkan dan juga mungkin memerlukan rawatan perubatan di peringkat awal sampai badan kita boleh manage dengan perubahan gaya hidup, dan barulah boleh dipertimbangkan untuk berhenti ubat. Itu kena dapat nasihat profesional lah. Kena datang jumpa saya lah kan. Mana boleh mandai sendiri kan. Kau ingat aku baru 3 hari jadi doktor. Saya dah 30 tahun jadi doktor dan memang saya nak belajar, nak mengajar pesakit saya macam mana nak membantu kepulihan penyakit-penyakit kronik ni seperti diabetes ni, hypertension, sakit jantung dan sebagainya dengan ilmu nutrition. Apa yang kita cerita dalam ni tak boleh cerita semua sebab dia tidak bersifat individualized personal, dia bersifat umum. Bila anda ada masalah yang personal, kena datang buat consultation. Terpulang pada anda kalau nak atau tak. Itu saja, kita bagi cadangan ini saja kan. Tapi jangan tanya masa live tentang benda personal sebab memang tidak sesuai dan tak kena tempat. Itu kan. Okey. Yang kelima, kelebihan halia adalah dia kaya dengan antioksidan. Masalah kajian sains menunjukkan antara punca pelbagai penyakit yang berlaku dalam masyarakat hari ini adalah kerana kita tidak sedar kita mempunyai paras radikal bebas yang terlampau banyak dalam tubuh. Radikal bebas tu dipanggil sebagai reactive oxygen species atau ROS. Itu normal lah. Tak ada manusia tak ada radikal bebas dalam badan dia. Apa yang jadi masalah bila radikal bebas lagi banyak daripada antioksidan. Berarti itu adalah keadaan radikal bebas lagi banyak daripada antioksidan. Keadaan itu dipanggil sebagai stres oksidatif. Badan kita dalam keadaan stres, yang mana tekanan oksidatif terlalu tinggi. So cara nak membetulkan stres oksidatif bila kita kena kurangkan radikal bebas dengan mengambil lebih banyak antioksidan, baru dia seimbang. Sebab tu salah satu sumber antioksidan ialah ini, halia. Nak ambil halia gigit sendiri boleh, tu kata kau lah kan. Tapi kita nak memudahkan, minum air halia. Jadi dia bantu tubuh kita membekalkan antioksidan. Nampak tak? Dan lebih-lebih halia ni menggunakan pelbagai fitokimia atau phytochemicals yang mempunyai aktiviti antioksidan seperti yang saya sebut tadi.
gingerol, shogol, ada contoh-contoh lah, paradol, zingeron, ini semua benda-benda yang ada dalam halia, of course, kan. Lebih-lebih dalam produk ni bukan sekat halia. Ini bukan air halia biasa-biasa dia. Kita letak lemon. Dalam lemon ada vitamin C. Vitamin C juga bersifat antioksidan. Salah satu antioksidan larut air yang sangat penting, sangat baik untuk kesihatan. Kan? Jadi konsepnya bukan soal minum satu botol terus semua free radical hilang. Jangan kau salah konsep pula. Saya tak ajar macam tu. Saya ajar ialah amalan. Kita kena beramal dengan benda-benda yang tinggi antioksidan sebab masalahnya kita terdedah dengan banyak radikal bebas setiap hari. Radikal bebas bukan datang dari luar je. Daripada pencemaran udara, pencemaran persekitaran dan sebagainya, boleh menyebabkan, termasuk juga cahaya matahari semua boleh menghasilkan banyak radikal bebas. Tapi radikal bebas juga terhasil dari dalaman, kan. Apabila kita stres, apabila kita makan, semua dia akan menghasilkan banyak benda radikal bebas dalam badan yang bila tidak dikawal akan menyebabkan masalah kesihatan jangka masa panjang. Dia bukan radikal bebas tu banyak sangat, kalau tak blank out tu mati, tak. Dia akan sikit. Akhirnya badan kita kalah. So tu nak memenangkan badan, kita kena bagi dia senjata untuk lawan balik, nama dia antioksidan. Salah satu ialah contoh yang inilah. Jus halia, lemon, cukai apple, vitamin C kita letak ni. Rasa dia ini macam. Kenapa kena rasa tu sedap tu penting? Sebab bila sedap kita seronok. Kita seronok kita kena buat selalu. Kan? Kalau kita buat satu yang tak seronok, kita buat sekejap je, kita give up. Tak? Tapi kita tak boleh dalam lempuk satu je ubat magic, ping, baik terus. Tak ada. Itu tak betul. Faham tak? Kita kena dengan amalan. Hari-hari duk minum hari ni. Hari-hari duk minum hari ni. Hari ni, InsyaAllah kita punya antioksidan akan cukup untuk melawan radikal bebas. Itu kisah dia. Apa tak? Kalau lah semudah minum satu botol terus baik semua penyakit, terus hilang semua radikal bebas, tak payah di hospital lah. Doktor pun tak payah lah kerja. Faham tak? Sebenarnya apa yang konsep sebenarnya yang kita nak buat ialah kita nak membina sebenarnya corak pemakanan yang kaya dengan pelbagai sumber antioksidan. Sebab kajian-kajian sains membuktikan sebenarnya sumber antioksidan kepelbagaian amat penting untuk penjagaan kesihatan jangka masa panjang. Itu kelebihan dia. Kan kita nak jaga kesihatan bukan 3 hari, kita nak kesihatan bukan 3 bulan, kita bukan nak jaga kesihatan 3 tahun, kita nak jaga kesihatan sampai mati. Itu dia. Nak sihat sampai mati. Ikhtiar dan usaha. Kos. Akhirnya yang menentukan tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah akan bagi pada orang yang usaha. InsyaAllah doa banyak-banyak. Ikhtiar jangan tinggal. Inilah cara satu ikhtiar kita untuk sihat, beramal dengan benda-benda yang tinggi antioksidan. Dan yang keenam kelebihan halia ialah dia membantu kesihatan kardiometabolik. Wow, ini apa tu? Kardiometabolik. Dahsyat. Ingat banyak penyelidikan dan kajian tentang halia menunjukkan pengamalan halia setiap hari boleh sebenarnya membantu kesihatan metabolik dengan kawalan glukosa lebih baik, menurunkan masalah rintangan insulin, maksudnya meningkatkan sensitiviti insulin, membetulkan lipid profile seperti meningkatkan kolesterol baik HDL dan menurunkan triglycerides. Yang mana ini adalah sebenarnya penanda sebenar kepada masalah kardiometabolik tadi. Dan juga kajian juga menunjukkan halia boleh membantu menurunkan penanda keradangan seperti HSCRP, homocysteine dan triglyceride yang saya sebut tadi kan. Dan sebab tu kesan-kesannya berbeza mengikut dos, bentuk halia, jenis halia, tempoh penggunaan dan populasi kajian. Banyak kajian tentang populasi, dia ada perbezaan di situ. Faham tak? So, cara yang paling mudah sebenarnya kita beramal dengan halia setiap hari. Cara yang paling mudah nak beramal dengan halia, minum jus halia ni mudah. Minum dia ambil lebih kurang kalau setengah ni lah, satu cawan ni lah. Ambil satu cawan lah, minum. Besok minum satu cawan dah. Itu habis beli lagi lah. Hari-hari amalkan. InsyaAllah. Itu cara yang mudah. Saya nak memudahkan. Kita sebenarnya, kalau kau nak buat sini, kau ni pasal lah. Tak adalah masalah. Janganlah, saya boleh banyak. Cuma nak buat sini, silakan. Macam orang jual nasi lemak. Macam lah kita tak boleh buat nasi lemak kat rumah. Tapi kau nak ke buat nasi lemak hari-hari kat rumah? Kan? Macam tu lah. Macam ni lah. Orang nak buat jus halia. Memanglah kau boleh buat kat rumah. Tak adalah masalah. Suka tinggal dah nak buat.
Tapi kadang-kadang kita mana ada masa penat leceh, beli siap minum aja. Apa ke sudah? Apa ke susah? Benda dah dipermudahkan. Kan mudah kan? Itu je sebenarnya. Dan bila benda pula rasa sedap, kita jadikan minuman. Minuman kita kena elakkan minuman-minuman yang tidak baik untuk kesihatan. Janganlah duk minum teh tarik hari-hari. Janganlah duk minum air bergas. Kan? Duk minum air-air yang jus-jus dalam kotak, dalam botol, dalam tin yang tinggi gula tu tak betul. Tapi kita nak seronok juga minum benda yang sedap. Takkan air kosong. Alah bosan ni hidup minum air kosong. Kan? Bosan lah. Kita semua manusia lah. Kita ni nak benda yang seronok juga. Why not try minum air halia? Ada lemon dalam ni, ada cukai apple dalam ni, ada stevia dalam ni, ada vitamin C lagi. Itu sebab saya panggil ni sebagai functional drink. Nampak? Functional drink maksudnya dia bantu dari segi kefungsian normal tubuh dengan membekalkan cukup antioksidan, vitamin C, cukup air. Air dia ada air dalam ni, ada air kan. So dia secara tak langsung dia bantu penghadaman, membantu proses detoksifikasi. Itu sebab proses detoksifikasi juga memerlukan antioksidan dan juga air secukupnya. Itu kaedah dia, nampak tak? Kita tak boleh nak cakap ambil produk ni turunkan kolesterol. Alah, nyampah lah aku dengar. Mana? Jangan cakap macam tu, faham tak? Kita tak ajar pun. Ini soal kolesterol tak kolesterol is non-issue lah. Faham tak? Kolesterol tinggi rendah tak penting, yang penting keradangan kau tinggi atau rendah. Itu yang kita nak. Kita fokus pada keradangan, jangan fokus pada kolesterol. Kalau kita punya keradangan terkawal, kolesterol tinggi atau rendah tidak memberi apa-apa kesan pada kesihatan. Yang penting pengamalan halia, jus halia macam ni, yang ada lemon, ada cukup apple dalam ni, ada stevia dalam ni, memang membantu kawalan keradangan yang lebih baik. Janganlah minum sikit-sikit bang. Ambil setengah botol ya. Tengok cakap, nak demo aku demo sikit lah. Minum macam mana? Buka botol, togok dia. Wow, ini macam ni rasa lah. Minum terus. Itu dia. Besok minum lagi sikit. Besok minum sikit lagi. Habis beli lagi. Mudah punya. Senang dan mudah. Tak ada. Nak goncang lu, goncang lah. Boleh je. Minum. Nak campurkan dengan ais. Lagi sedap. Lagi sedap. Mudah punya kerja kan. Tapi kita sebenarnya cakap konsep asas dia lah. Sebab apa? Sebab halia, cuka apple, lemon, vitamin C dalam ni yang kita letak dalam ni membantu kawalan keradangan. Ni bukan ubat hospital nak dosage. Selama ni kau makan halia dan yang orang letak dalam masakan, kau tak tanya ni berapa dos halia, tak terlebih ke halia saya letak dalam nasi lemak aku. Kau tak terlebih ke halia letak dalam kari saya. Ini makanan lah. Makanan apa dos mendatang apa? Sebab tu jangan kita confuse. Kan, ubat-ubat farmaceutical itu memang kena ada dos. Sebab kalau terlebih tempat kesan sampingan, tak cukup dos tak jalan. Tapi ini bukan ubat. Ini ialah minuman functional drink. Satu amalan. Mana ada dosis-dosis. Tapi kalau kau makan sampai 10 botol sehari, itu memang melampau lah. Agak-agak lah macam tu. Janganlah. Faham tak? Dia sebagai amalan minuman sihat. Macam orang minum teh hijau. Kan? Orang minum air limau. Kau tanya, kau minum air limau ni tak terlebih dos ke? Kau dok minum air teh ni tak terlebih dos ke? Alah, minum je lah kan. Ini benda ni, this is functional drink. Inilah minuman. Bukan ubat. Kau nak dos-dos apa? Kan? Kalau ubat paracetamol tu ya, kau jangan makan sepapan pula. Itu ada dos dia. Faham tak? Okay. Itu keedah dia. So, jangan salah faham. Nampak tak? Jangan anggap ni minum jus kurangkan darah tinggi. Aku tak ajar macam tu. Saya daripada awal saya ajar tadi. Minum jus ni bukan ubat penyakit. Pengamalan jus halia sebagai kaedah untuk mencukupkan antioksidan dalam badan, membantu mengawal keradangan, yang mana kawalan stres oksidatif dan kawalan keradangan dalam tubuh adalah strategi kita untuk sihat. Dan orang yang sihat tak ada darah tinggi. Tak. Kalau saya cakap, minum ni kurang darah tinggi. Kau pun minum tu kau cek darah. Kalau betul darah tak tu. Tengok, doktor cakap. Siapa yang ajar ni buat darah tinggi? Tak. Tapi kalau kau hari-hari amal,
badan makin sihat, tekanan darah jadi normal. Itulah cara dia. Itu penjelasan dia, cara yang betul. Nampak tak? Gout nak minum, lagi bagus. Kan? Kenapa ada gout? Sebab ada fatty liver. Kenapa fatty liver? Sebab kau banyak makan gula. Kan? Dan orang gout ni, ialah dia keradangan dia tinggi. Lagilah kena makan. Tapi nak cakap, minum jus halia, ini ubat gout. Tak. Saya tak ajar macam tu. Dia bukan ubat spesifik pada penyakit yang spesifik. Itu perbezaan dia. Sebab tu saya cakap, dengar saya punya live betul-betul. Jangan salah konsep. Tidak siapa ngajar ini ubat kepada sesuatu. Tak. Apa yang kita buat ialah air halia ialah sumber antioksidan, sumber anti keradangan dan bagus untuk sifat-sifat yang saya sebut tadi. Dia juga kan bagus untuk penghadaman, bagus untuk kesihatan. Faham tak? Ini dah dialisis pun sibuk dan yang boleh minum tak boleh. Kau dialisis tak payahlah. Buang masa lah kan. Tak payahlah. Kau teruskan dalam dialisis tu kan. Malah nak layan orang dialisis. Tak payah. Tak payah minum macam ni. Kau dah terlewat pun sebenarnya. Dah sakit tu apa benda kan macam-macam cerita kan. Ni salah. Ni doktor normal lah cakap kan. Tak payah. Kau dah dialisis tak payah. Kau pergi tanya dengan cikgu doktor pakar buah pinggang kau tu, kau tanya dia. Kan? Jangan sibuk dan live aku tanya dialisis boleh tak. Saya malas nak layan orang dah dialisis. Sebab dah terlewat. Buah pinggang dah jahanam kau sibuk tanya. Sebelum kau dialisis kau tanya. Itu cara dia, faham? Kan? Bukan boleh tak. Macam seolah kalau dialisis minum ni berarti baik. Tak ada bang. Kalau dah dialisis buat pinggang dah jahanam. Buatlah dialisis tu. Kan itu je kan. Jangan sibuk tanya macam mana nak pulih dengan amal benda tak ada. Tak ada siapa ngajar ambil jus halia pulih buat pinggang. Tak ada. Jangan nak buat cerita ternerang. Tak ada itu kan. Tapi saya cakap kalau kau sebelum dapat masalah buat pinggang, sebelum dapat masalah penyakit yang lebih serius, beramallah dengan benda-benda yang membantu kesihatan yang lebih baik. Ialah untuk kesihatan umum. Of course, orang yang sihat, dia tak adalah masalah darah tinggi, dia tak adalah masalah gula tinggi, dia tak adalah masalah buah pinggang kan. Itu lebih baik. Itu kaedah dia. Itu konsep yang betul. Okey. So, macam mana nak ambil jus ni? Kan? Nak jawab kan? Nak jawab sekarang ke jawab. Macam mana nak ambil? Senang je. Ambil, minum, sejuk, koncang. Saya tunjuk sekali cara minum. Buka, kotak lah. Buka. Nak guna cawan boleh dia. Tapi saya tak ada cawan dekat depan aku ni. Aku minum terus. Aku togok je. Ambil bak nak buka tu. Togok je. Alhamdulillah. Kan mudah. Jangan lupa ingatkan Tuhan. Kan minta doa. Ya Allah, Allah ma'afini fi badani. Ya Allah, afiatkanlah tubuh badanku. InsyaAllah aku kita usaha. Faham tak? Itu cara dia. So, jus halia ni untuk apa? Saya ajar tadi. Ulang tambah 80 kali lah. Ulang balik sekali lagi. Dia sebagai bahan antioksidan. Sebab halia kaya dengan antioksidan. Tapi dalam produk ni bukan ada halia dia. Dia ada lemon. Dia ada cuka apple. Dia ada stevia. Dia ada vitamin C lagi kita letak. So, dia sebagai sumber antioksidan. Dan juga sebagai sumber anti keradangan. Yang mana kita kena ada dua-dua sumber ni, antioksidan dan anti keradangan untuk kesihatan lebih baik sebab antioksidan akan mengawal tekanan oksidatif. Dan anti keradangan membantu banyak dalam pengawalan keradangan yang melampau yang menjadi punca kepada pelbagai penyakit. Itu konsep dia. So dia untuk nasihat umum. Untuk kesihatan umum. Ini bukan ubat spesifik untuk apa-apa penyakit. Kena faham. Sebab tu saya cakap ajar tadi, dia sebagai satu amalan. Macam kau amalan makan sayur, makan buah, makan minyak sihat, makan makanan sihat setiap hari, itulah. Jangan ada saya kalau makan sayur ni untuk penyakit apa? Makanan sihat. Makan. Of course. Orang sihat tak adalah penyakit. Dia mudah kan? Apa yang susah ni kan? Okay? Ingat ingat walaupun ni minuman sihat, satu jangan melampau kan. Tapi kalau ingat kau dah minum benda macam ni, jus halia bagus, antioksidan tinggi, anti keradangan ni. Lepas tu kau duk bedal lagi roti canai, duk bedal lagi teh tarik, duk bantai makan kek hari-hari, ada makan makanan ultra proses, makan mi segera, hisap rokok, minum minuman bergas, minuman jus yang gula tinggi, duk bantai makan entah apa-apa, boba tea lah, apa macam-macam kan. Lepas tu tidur tak cukup, stres melampau, memanglah exercise pun malas, tak jadi apa lah. Dia tidak boleh
menghilangkan kesan buruk pada tabiat tak jaga kesihatan. Faham tak? Faham tak? Soalan standard nak keluar tu. Untuk kolesterol boleh tak? Sebab saya cakap, ni orang yang baru follow saya. Saya ni jenis doktor yang tak percaya kolesterol sebagai punca penyakit. Malahan saya menggalakkan orang ramai supaya makan makanan berkolesterol dan pedulikan kolesterol kau tu. Faham tak? Saya punya kolesterol pun tinggi. Sebab tu aku sihat. Kajian menunjukkan orang yang berumur 50-an ke atas yang lebih tinggi kolesterol, hidup lebih sihat dan umur lebih panjang. Sebab tu jangan jadikan kolesterol sebagai kita punya benchmark sama ada kita sihat atau tak. Ni mampu saya kolesterol, aku peduli apa? Aku ni kolesterol pun tinggi. Sebab tu aku sihat walafiat. Yang saya nak jaga untuk menjaga kesihatan ialah keradangan. Sebab tu ini sangat sesuai untuk orang nak kawal keradangan. Bukan nak turunkan kolesterol. Tak ada benda. Aku peduli apa kolesterol tu kan. Kan? Okey. Kena ingat apa yang kita makan sehari-hari itu menentukan kesihatan kita. Tapi apa yang kita nak makan, kita kena belajar. Mana ada ilmu laduni turun pada langit tiba-tiba kau faham cara nak makan? Tak ada. Lebih-lebih pula selama-lama ni sejak tahun 80 kita disesat dengan satu ajaran sesat nama dia piramid makanan. Piramid makanan mengajar orang banyak makan karbohidrat dan takutkan lemak, takutkan kolesterol. Akhirnya masyarakat jadi takut dengan kolesterol, takut makan lemak kan. Lepas tu takut dengan garam. Lepas tu sibuk makan karbohidrat banyak-banyak. Dan natijah dia kesan sampingan daripada nasihat yang tak berapa cerdik ni, tengok sejak 80-an kadar obesiti meningkat, kadar diabetes meningkat, kadar sakit jantung meningkat, penyakit-penyakit kronik semakin teruk sebab tak ada siapa pun, termasuklah doktor-doktor kat luar tu, berbicara tentang isu keradangan kronik, tidak berbicara tentang antioksidan, nampak tak? Tidak berbicara tentang isu detoksifikasi, tidak berbicara tentang masalah metabolik sindrom dan sebagainya. Nampak tak? Kau nak sibuk dengan aku punya kolesterol pasal apa? Abang Syah weh. Aku boleh level aku punya kolesterol 7.3. Anak aku 12. Bini aku 2. Kan? Jantan sejati ni. Nampak tak? Ini yang takut kolesterol ni semua jenis manusia mati pucuk. Kan? Orang yang takut dengan kolesterol memang kau mati pucuk. Sebab apa? Sebab testosteron lelaki dibuat daripada kolesterol. Kalau kau takut dengan kolesterol, kau takut dengan testosteron. Dan lelaki-lelaki yang rendah testosteron, semuanya mati pucuk. Buat penat je dah kahwin. Nampak tak? Peduli apa aku kau ni kolesterol dia? Aku ni kolesterol tinggi sebab tu jantan bang. Sebab tu kalau nak akan sihat, kita tengok triglycerides. Bacaan triglyceride yang kita nak ialah di bawah 1. Saya punya triglyceride 0.7. Dan kita tengok dia kolesterol baik, HDL. Bacaan yang bagus untuk HDL ialah lebih dari 2. Saya punya ialah 2.36. Maksudnya aku walaupun kolesterol aku 7.3, aku sihat bang oi. Sebab keradangan aku terkawal. Sebab tu caranya kena belajar. Jangan tengok nombor kolesterol takut, kolesterol tinggi. Sedangkan tahun 2009, dah satu kajian menunjukkan 75% masyarakat kan yang kena serangan jantung, masa dia kena serangan jantung tu, kolesterol dia rendah. So, apa makna dia menurunkan kolesterol kalau kau masih kena serangan jantung? Makna dia kojo bangang, bak kata kampung saya. Kan, tak payah fokus pada kolesterol dah. Kau pernah cek tak keradangan kau? Lepas tu kita tengok sekarang banyak kes-kes orang tengah bersukan kena heart attack. Baru tengok dari berita ni kan, orang tengah bersukan lah, orang tengah bersikal lah kan. Orang tengah bersukan heart attack. Kan? Sebab orang tak sedar sebenarnya, dia tak pernah cek keradangan dia. Bersukan berlebihan boleh menyebabkan keradangan tinggi. Tak bersukan of course lah keradangan tinggi. Sebab tu kajian-kajian menunjukkan kalau kita bersenam, beraktiviti fizikal, moderate exercise ialah kaedah bersukan atau bersenam yang betul. Bukan soal sukannya suhannya sekarang. Tak ada. Sebab tu kena belajar.
Sebab tu kita tak boleh nak letak nombor pada satu benda, kita takut dengan nombor. Itu cara orang nak jual ubat. Faham tak? Industri farmaceutical memanglah sibuk nak jual ubat kolesterol sebab dia tengok nombor, kolesterol tinggi, makan ubat turun. Memanglah, of course lah. Tapi dengan penurunan kolesterol dengan lepas makan ubat tu mengurangkan risiko? Tak. Sebab kalau sakit jantung makin teruk. Sebab tu ada beza dekat dunia ni. Benda yang dipanggil sebagai naratif. Ada cerita je. Penceritaan dengan fact. Dengan fakta. Banyak yang berlaku ialah kita mendengar naratif. Dalam apa-apa je lah. Dalam bidang dunia. Termasuk politik pun sama juga. Kita hanya mendengar cerita. Spekulasi. Politik dia banyak main benda tu lah. Dia akan main naratif. Dengan fakta yang sebenar berbeza. Macam yang berlaku sekarang lah. Saya bagi analogi macam cerita yang berlaku sekarang dalam politik. Kalau kita tengok bila dibentangkan RCI tabung haji, siapa sebenarnya yang mengambil duit? Bukan orang Melayu. Bukan parti Melayu yang terbesar tu ke yang jaga tabung haji masa tu. Masa tu lah. Tapi naratif dalam politik cerita ada satu puak lain dia. Dia duk berikan zikir ratib. DP. Pada tak ada seorang pun dekat tabung haji tu DAP. Inilah contoh. Sebab tu kita kena beza. Samalah dalam bidang kesihatan. Naratif dia kolesterol jantung, lemak jahat, kolesterol jantung, lemak jahat. Itu naratif. Hakikatnya, fakta ni kita tengoklah kajian. Saya sebut dia, kajian tahun 2009 menunjukkan orang yang kena serangan jantung, kolesterol dia rendah. Dan satu lagi kajian, dipanggil The Puka-Puka and Tokelau Island Studies, yang mana penduduk pulau, nama pulau dia lah Puka-Puka and Tokelau Island. Kedua pulau ni kalau sakit jantung dia kosong. Kat pulau tak ada orang kena sakit jantung, tapi paras kolesterol penduduk pulau tu ialah 6.5 dan ke atas. Ini fakta. Sebab tu, dalam ilmu yang sebenar, kita kena lihat fakta. Barulah orang berakal. Sebab dalam Quran banyak mengajar kita supaya berfikir. Jangan percaya pada naratif. Naratif ada tujuan dan matlamat di sebaliknya yang bukan sebenarnya bermatlamat yang baik. Saya sebagai analogi dengan politik tadi. Itu kena faham. Faham tak? Itu kena faham. Sebab dalam bidang kesihatan pun sama je. Kan sebab dia nak sibuk nak jual buat kolesterol dia cerita lah kolesterol punya sakit jantung, kolesterol kena diturunkan. Padahal ajar doktor macam aku belajar kat benda tu. Dia sibuk lah, awak kena turun kolesterol, awak turun kolesterol. Padahal IJN makin penuh. Hospital masih penuh dengan orang sakit jantung. Setiap tahun masih 20,000 orang mati kerana serangan jantung. So apa penyelesaian dia? Tak. Isu tu masih tak selesai. So pengamalan ubat untuk menurunkan kolesterol tidak menyelesaikan isu sakit jantung. Itu fakta. Sebab tu kalau kita nak kurangkan risiko sakit jantung, nak mengurangkan insiden sakit jantung, yang kau kena kawal ialah keradangan. Sebab dalam pengamalan makanan, pengamalan minuman, kita kena ambil makanan-makanan yang melawan kesan keradangan melampau. Sebab tu saya ajar tentang pengamalan jus halia ialah salah satu strategi untuk kita mengawal keradangan. Of course, makanan kena betul lah. Betul juga kalau kau bantai ni 3 tong pun, tapi kau makan roti canai. Roti canai tu ada punca keradangan. Kau minum pula teh tarik, itu ada punca keradangan. Bila nak selesai yang dia beli, rokok. Rokok. Rokok menyebabkan sakit jantung sebab dia ada punca keradangan yang teruk. Dia juga kaya dengan toksin. Nampak tak? Apa kebodoh ni soalan dan ada gula dalam jus halia. Kan? Kau ingat aku apa? Jual gula ke apa? Kan? Mana ada gula? Orang letak stevia. Sebab tu jangan tanya soalan bodoh. Nanti kena tembak kan? Siapa nak letak gula dalam ni? Ngok ke apa kau? Aku ni anti gula. Aku tulis buku pasal gula kot. Kan? Ada ke soalan macam tu kan? Okey. Ingat Sebab tu saya cerita sikit tadi. Kita kalau nak sihat, jaga keradangan, jaga stres oksidatif, jaga keseimbangan metabolik, jaga kita punya detoksifikasi dalam tubuh. Bukan sibuk tengok kolesterol, takut kolesterol, tengok kolesterol, takut kolesterol. Dia tiga ratio kolesterol. Macam parti politik tu lah. Ada parti politik dia DP.
Lepas tu yang bongok-bongok kat luar ni percaya. Kan? Kepala otak tak guna akal. Masalah. Lepas tu pergi menang. Dua negeri menang. Alah nak cakap lah. Kan? Apa benda kan. Korang percaya naratif. Sama lah. Majoriti masyarakat pun percaya naratif kolesterol pun dia sakit jantung. Sebab tu orang ajar tak nak percaya. Ni doktor ni betul ke? Akulah yang betul. Sebab tu lah masalah tak selesai sampai sekarang. Aku tak boleh nak buat apa. Sekadar nak bagi live boleh lah. Cerita sikit-sikit. Kan? Tu je. Sebab tu kita kena percaya apa konsep dia. Sebab tu kena belajar ilmu dia baru faham. So, nak sihat, jaga keradangan. Bukan halia je. Kunyit bersama. Kan? Tahu sadari bersama. Makan buah bersama. Ambil minyak zaitun bersama. Ambil minyak kelapa darah bersama. Ambil minyak kelapa sawit bersama. Semua ke arah kawalan keradangan. Itu cara dia. Bukan kolesterol. Alamak, macam dah selesai masalah. Lepas tu kau makan ubat kolesterol sampai kolesterol dia rendah sangat, lepas tu mati pucuk. Lepas tu, kadar kesuburan masyarakat menurun. Memanglah, dah hormon dia buat pada kolesterol, tak cukup. Tak cukup. Vitamin D, kekurangan vitamin D. So, join. InsyaAllah, tengok saya akan umumkan saya punya social media saya lah kat situ kan. Boleh join kan. InsyaAllah ni terbuka pada public. So belajar. Kita kena banyak belajar. Sebab masalahnya kesihatan ni makin lama makin teruk. Kalau kita masih lagi ditakut lama, masih lagi berilmu kolesterol tak habis, masih lagi berilmu takut lemak, takut goreng. Alah bang, kau lah wakil-wakil akan masuk memenuhkan hospital. Lepas tu doktor kat hospital ramai sangat pasien yang penting. Banyak sangat kerja, overwork, underpaid. Tak habis kan. Itu je. Anak aku pun ni doktor, dia pun pening ramai orang pasien kat hospital. Memang lah. Mana? Tu. Dan tu kena faham. Sebab tu kita kena belajar. Macam nak tu orang triglyceride, minum lah ni. Berhenti makan gula tu. Kan? Berhenti makan makanan proses. Makanan ultra proses. Ini pun kena betul kan. Ini ramai. Nihon bukan proses. Santan kotak bukan proses. Bukan semua benda proses itu elok. Sebab tu kena faham apa kesan pada proses tadi. Kalau satu benda yang proses menyebabkan kesan buruk, itu baru dia tak elok. So kesan dia yang kita kena kaji. Bukan namanya proses dia elok. Habis tu takkan kau nak minum macam ni tak proses dia buat kat gilang kan. Habis tu kau gigit dia halia. Susah lah. Kau nak makan stevia, ambil pokok stevia, ambil daun dia gigit dia. Ada benda yang kita proses untuk memudahkan kita. Itu bukan satu yang teruk. Kan? Tapi janganlah sebabkan kita nak kemudahan makanan proses, akhirnya memudaratkan kesihatan. So, apa sandaran dia? Kalau makanan proses tu menyebabkan keradangan, kita elok lah. So, sebab tu makan biskut. Nampak simple makan biskut. Biskut dia buat pada tepung, margarin dan gula. Yang ketiga-tiga bahan ni menyebabkan keradangan. Kalau hari-hari duk makan biskut, of course lah keradangan tinggi. Bukan soal kalori biskut tu. Kalau nak kalori, doesn't matter. Who cares about the calories? Faham tak? Itu cerita dia. Tapi kalau kita makan sesuatu, contohnya kita makan pisang macam tu kan? Ataupun kita minum air halia ni kan? Dia bersifat anti keradangan. Dia ada antioksidan. Bagus lah. Itu cara dia. Sebab tu, sandaran kita pada apa? Kena ada sandaran. Satu tu baik, satu tu bagus. Mungkin sebab atas sandaran apa? Dia sesuai dengan hukum agama. Dia sesuai dengan undang-undang negara. Contohlah. Kena ada sandaran ni kepada apa? Kan? Macam orang cakap, orang tak pakai seluar. Kan? Adakah itu baik? Yes, kalau kau tak pakai seluar tengah padang, itu tak elok. Sebab sandaran dari segi moral, sandaran dari segi agama, sandaran dari segi undang-undang negara, itu salah. Tapi kalau orang tak pakai seluar dalam toilet kat rumah dia, itu suka hati dia lah. Macam itulah. So ada benda yang kita kena tengok kat mana kesesuaian tu. Bukan main letak satu nombor, tak bagus. Susah itu kan. Itu namanya orang berfikir. Kan mudah. Itu je. Sebab tu saya cakap, kalau nak ambil sesuatu produk, biarlah dengan ilmu. Bukan sebab Dr. Norman cakap, saya pun tidak suruh orang ambil tanpa ilmu. Sebab tu saya mengajar ilmu dia. Saya buat spend masa buat live. Sebab saya nak mengajar ilmu dia supaya kita faham kelebihan ambil satu produk atas ilmu dia. Contohnya kita ambil jus halia ni sebab dia antioksidan, sebab dia anti keradangan. Tak faham? Belajar. Saya ada 90 webinar yang saya dah buat dekat hampir 2 tahun
tiap-tiap minggu buat. Cuma saya dah malas nak buat. Aku dah cukup lah 90 webinar sebab saya buat bukan orang nak join pun, nak aku ajar orang suruh belajar cuma tak nak. Adalah aku buat 90 dah. Kalau lepas ni kalau kau nak tengok webinar tu, beli dia rakaman dia. Kita ada jual rakaman dia, boleh tengok dan belajar. Bayangkan 90 tajuk, macam-macam tajuk tentang kesihatan saya buat. Saya juga telah menulis lebih 60 buku. Yang mana 15 buku di print dan selebihnya adalah daripada e-book. Macam-macam tajuk, macam-macam benda kau boleh belajar. Dan saya tulis dalam bahasa yang mudah, bahasa Melayu. Kan? So nak memudahkan orang Melayu kita sebab orang Melayu kita yang paling ramai penuh hospital. Tak ada cara lain untuk kita sebenarnya kekal sihat melainkan dengan ilmu yang betul. Dan dengan ilmu itulah akhirnya kita memilih apa-apa produk yang betul untuk jaga kesihatan. Macam itulah, apa-apa pun perlukan ilmu. Kan? Kita nak berniaga pun kena ilmu. Kalau orang nak menjaga nasi lemak tepi jalan pun, kena belajar ilmu masak nasi lemak. Kalau kau cakap situ kau jual nasi lemak, tapi kau pergi masak nasi putih, siapa nak beli? Contoh, kan? Cuba bagi contoh. Jadi apa-apa pun, nak jaga kesihatan pun perlukan ilmu. Nak bekerja pun perlukan ilmu. Semua perlukan ilmu. Tapi malangnya ilmu kesihatan tak diajar dekat sekolah. Kalau ajar pun terlampau sikit lah. Kan? Terlampau basic tu, cerita pun sama. Takutlah lemak, takutlah kolesterol. Makanlah ikut kalori. Alah, itu ilmu. Tak selesai masalah lah. Kan? Kita kena belajar pada apa itu masalah keradangan. Macam mana nak mengatasi masalah keradangan. Apa itu masalah stres oksidatif. Macam mana nak mengatasi masalah. Apa itu antioksidan. Apa itu radikal bebas. Apa itu toksin. Apa cara nak mengeluarkan toksin dalam sistem kita namanya detoksifikasi. Apa itu keseimbangan metabolik. Apa itu keseimbangan hormon. Semua saya ajar. Semua aku dah ajar, dah buat video, dah buat kelas webinar dan sebagainya. Anda boleh dapatkan secara rakaman. Of course. Kena bayar lah. Kau ingat apa ilmu free. Budak tadika pun ada yuran lah. Kan? Jangan ingat nak belajar ilmu free dia kan. Yang free yang live ni. Live ni free. Tengoklah kan. Tapi kita tak belajar semua. Of course lah. Kan? Biasalah. Itu normal lah kan. Takkanlah semua expert nak ajar semua. Tapi apa kau ajar pun dah banyak lah. Yang ini kau pun tak ingat. Kan? Sebab tu saya ada banyak buat kelas. Saya buat kelas secara formal di bawah Lincoln Professional Academy. Saya mengajar Professional Diploma in Nutrition and Health. Kan, saya juga buat kelas-kelas certificate. Boleh join kelas certificate saya. Ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, belajar macam mana konsep menguruskan badan tanpa berdiet, tanpa bersenam gila-gila. Macam mana konsep nak jadi jantan sejati. Kan? Saya juga ada certificate in functional man health. Laki-laki sekarang banyak tak functional. Nama jantan. Tapi angry bird tak angry. Macam mana nak functional kau? Kan? Macam masalah. Kan? Nak berbini lebih kau main. Kan? Apa-apa angry bird pun tak boleh bangun. Tak payah lah masa. Tak kau betulkan diri kau dulu. Itu kena belajar. Sebab kelas tu. Macam mana nak kurus saya ajar. Macam mana nak reverse penyakit kronik lah. Macam diabetes, hypertension. Itu dipanggil metabolic health. Functional. Certificate in Management of Metabolic Health. Dia panggil. Itu contoh dia. Itu antara kelas-kelas yang saya buat lah. Kan? Kita buat kelas. Kita buat juga webinar tiap-tiap minggu. Yang ringkas-ringkas. Dah ada 90 tajuk boleh pilih. Saya juga tulis buku. Saya juga buat live macam ni. Saya juga buat ceramah atas jemputan lah. So siapa rasa kat luar tu nak buat apa-apa ceramah, tak kira lah kau masjid ke surau ke dewan orang ramai ke apa pun, kita insyaAllah boleh bantu bagi ceramah. Asas-asas pemakanan sihat macam mana betul. Asas pemakanan sihat tu bukannya soal jangan makan lemak, jangan makan telur, jangan makan kambing. Itu ketinggalan zaman punya ilmu lah. Sebab tu kena belajar insyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey. So kalau anda rasa anda nak jaga kesihatan, anda sayangkan tubuh jasad anda, nak sihat sampai mati kita orang, belajarlah ilmu dia. Kan? Dan salah satu strategi untuk dia, kita beramal dengan apa-apa makanan yang bersifat anti keradangan, yang kaya dengan antioksidan. Macam halia. Kalau anda jenis yang susah nak menyediakan halia sendiri, malas nak potong halia, nak kopi halia apa kan, cara yang lebih praktikal untuk menikmati kelebihan dan khasiat halia, minum terus. Ngap. Sebotol RM20 je. Murah RM20.
Kau tak payah nak kopek-kopek halia lah, nak tumbuk-tumbuk halia, nak pegang-pegang halia, nak cari lemon, nak tambah lagi, nak cari lagi cukai apple, nak tambah lagi. Aduh, banyak boleh kerja lah. Apa susah lah kan. Alah, macam kau nak makan nasi lemak, bagilah. Oh, kau nak benda basuh beran, nak masak beran, nak buat sambal, nak goreng ikan bilis, nak letak. Banyak cerita, pergi beli tepi jalan tu kan senang. Kan? Itu kan membantu menggerakkan ekonomi. Salah ke? Tak salah pun. Macam tu lah. Dah malas. Oh, dah tahu halia ni bagus, halia ni bagus. Halia antioksidan. Aku beli lah budak rumah ni. Senang beli. RM20. Kalau RM20 pun kedekut. Kau pergi dia hospital tu. Pergilah hospital. Tak payah cerita banyak lah. Macam lah best sangat duduk hospital. Aku dulu kerja hospital lah. Kan aku tengok tak siapa yang happy duduk hospital. Cuma dia, doktor boleh saya boleh balik. Doktor boleh saya boleh balik. Bila kata, pakcik boleh discharge hari ni. Oh, suka. Mana ada orang suka duduk hospital? Yang kau pergi jalan masuk hospital ni pasal apa? Kan? Cubalah jaga kesihatan. Ada. Sebetulnya berapa kali minum suka tingkau lah. Nak minum sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali habis beli lagi. Macam kata, dia tanya, saya minum air botol, macam kau minum air botol kat luar kan? Betul kalau pergilah air jus apa, oren ke apa kan? Sebetulnya berapa kali boleh minum, suka tingkau lah kau teguk. Inilah minuman ready to drink. Dia functional drink. Cuma beza dengan minuman air oren ke, air jus ke, air Coca-Cola ke, air Mirinda ke, air Fanta ke, apa-apa kat luar tu. Itu tak sihat. Ini sihat. Ini kita panggil functional drink sebab dia tak ada gula. Dia ada halia, dia ada limau, lemon, dia ada apa nama tu, cukai apple. Dia ada vitamin C dalam ni. Sebab tu kita panggil sebagai functional drink. So kita masih boleh enjoy satu benda yang sedap. Tapi menyihatkan. Itu yang kita nak. Kalau kau minum jus masalahnya gula tinggi. Sebab tu saya dalam ni saya letak yang manis tu adalah stevia. Stevia tak ada gula dalam dia, hanya rasa saja manis. Nampak tak? Kan mudah kan? InsyaAllah. So mudah. Dan join ceramah saya kat Langkawi. Bagus. Lepas ni join lagi. Bagi yang belum dengar ceramah saya, jemput aku bagi ceramah tengok. Bagus, seronok. Tahu macam mana Dr. Rahman bagi ceramah kan? Saya kalau bagi ceramah janganlah jemput sejam. Saya suka ceramah paling tak ada pun 4 jam. Baru best bagi ceramah. Barulah dengar. Dia bilang, ini ceramah tu suruh aku ceramah setengah jam, 1 jam. Ni cukup nak cerita. Betul komplain. Saya dah dengar 1 jam tak cukup. Memanglah organizer kau suruh bagi aku 1 jam. Aku nak macam mana cakap aku nak lambat sampai petang. Tak boleh lah. Lepas tu cakap kalau nak jemput saya, jemput 4 jam. InsyaAllah. Okay. Apa benda pula lah ni kan? Okay, ada pula dia. Okay, ada. Okay. Apa benda lagi ni? Aduh, macam lah kau. Dah. Okay. Dah. Okay, macam mana nak beli? Klik beg kuning. Ada beg kuning. Macam mana nak beli? Susah. Beli ni kan TikTok ni. TikTok live. Klik beg kuning terus beli. Terus tengok kat situ. Klik terus check out dan beli. InsyaAllah. Mudah dia. Terus dapat dia. InsyaAllah. Besok staff saya tahu. Kan? Itu cara dia. Mudah dia. Kan? Okay. So, siapa yang nak cuba jus Halia Afia Living? Special ni. Dr. Norman ni. Klik pada beg kuning. Link yang kita bagi tu kan. InsyaAllah. Anda terus boleh beli. Kita akan hantar secepat mungkin. InsyaAllah memang sedap. Dah rasa baru tahu. Tak rasa kau tertahu-tahu. Tak tahu kan. Okay, insyaAllah jangan tunggu sakit baru nak jaga pemakanan. Gunakan makanan untuk membina kesihatan. Kan, pengamalan Halia adalah satu strategi menjaga kesihatan sebab sifat Halia antioksidan. Terror tak aku ni pantun. Macam. Kan? Okay. Okay. Ini ada jadian, insyaAllah. Kita jumpa dalam live yang akan datang. Kan? InsyaAllah. Teruskan belajar. Follow saya rapat-rapat. Kan? Jangan give up. Kan? Belajar memanglah bukan mudah. Tapi belajar kena continuous. Kan? Belajar. Dapatkan semua. Boleh follow saya dekat channel merah. Channel merah ada. Sekarang yang terbaru saya ada kat channel oren. Pun ada juga. Kan channel hitam ada. Channel biru ada. Macam parti politik tak banyak colour kan. Tak kisah, ini kan orang cakap pasal ni sebenarnya. Pasal social media. Follow saya insyaAllah. Rapat-rapat belajar dan terus belajar kan. InsyaAllah kita akan dapat manfaat dari ilmu yang betul. Kerana kesihatan dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. InsyaAllah. Bila kita belajar ilmu kita betul, barulah kita boleh beramal untuk sihat yang berpanjangan. Ingat, itu saja. Saya sudahi.
Last dia pada malam ni dengan bilah taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ciao, cincau. Tak payah minum cincau, kau minum air halia je. Okay, bye.